Okay, bila Abah sedar yang pendidikan ni boleh ubah kehidupan? So mak saya kata kan, kita tak ada modal kan, kita tak kaya kan, kita tak handsome. Jadi mak saya kata kan, hanya dengan pelajaran je yang membolehkan kita berjaya. Jadi sebab itulah saya dari dulu memang menitik beratkan untuk belajar dan untuk belajar ke peringkat yang tertinggi lah. Lagipun dalam Islam, mencari ilmu itu wajib kan? Dan dalam Islam nak berjaya kat dunia kena ada ilmu, dan nak berjaya kat akhirat kena ada ilmu juga. Itulah sebabnya sampai sekarang pun saya masih mencari ilmu. Okay. Kenapa pilih untuk sambung belajar dekat UiTM? Sebenarnya saya sekolah teknik Kuala Lumpur kan, sepatutnya jadi engineer, tapi tak dapat masuk UTM kan. UPU cuma dapat ITM. So terimalah. Daripada banking study saya score. So apa jadi, dapat masuk investment. Bila masuk investment kan, tiba-tiba masa buat intern tu kan, ada seorang remiser tu, dia buat duit pada tahun 80-an, 60,000 sebulan. Jadi saya terus bercita-cita nak jadi remiser. Lepas tu apa lagi, saya pun sambung belajar dalam bidang investment juga. Okay, ni dah sampai. Okay, macam mana pengalaman belajar dekat University of Nebraska pula ubah cara Abah hidup dalam kerjaya? Faham tak? Okay, so apa jadi, memang Alhamdulillah dapat beasiswa MARA untuk sambung ke University of Nebraska Lincoln USA kan, for the first time kan, tahun 92, 93, 94. So saya dapat belajar dekat sana, dan bila tengok sana kan sistem pembelajaran dia, tengok dari sudut kursus yang saya ambil kan dalam bidang investment, yang mana pada masa tu tak ramai anak muda, tak ramai orang-orang kita, orang Melayu yang ambil investment. So saya salah satu yang orang yang mempelopori lah investment tu tadi. Dan saya pun yakin yang investment ni boleh menjadikan seorang yang kaya dan berjaya. Itu saya proceed lah dengan investment. Okay, cabaran besar ketika memulakan kerjaya sebagai remiser? So sebenarnya nak jadi remiser ni, satu kena ambil lesen, modul 6 dengan 7. So itu tak ada masalah sebab saya diploma investment, degree investment, tak ada masalah. Yang masalah utama untuk jadi remiser ni ialah kena letak deposit modal sebanyak RM50,000. Mana nak cari? Jadi saya kumpul selama lebih kurang 10 tahun lah untuk dapat RM50,000 tu sebagai deposit. Jadi masa saya masuk kerja sebagai dealer di Kenanga, saya kumpul duit tu kan. Selepas 10 tahun barulah saya convert jadi remiser dan berjaya mendapat cita-cita saya jadi remiser lebih kurang pada tahun 2007. Okay. Pernah terfikir tak untuk give up? So apa yang membuatkan Abah terus bertahan? Give up pernah lah. Sebab apa? Sebab jadi remiser ni kan, dia memang bergantung secara langsung dengan pasaran saham. Bila pasaran saham jatuh, contohnya tahun 1997, 1998 dulu, teruk, rugi ratus-ratus ribu kan. Jadi pernah juga terfikir kalau boleh nak je kerja makan gaji kan. Tapi lah saya teruskan juga, dan Alhamdulillah sekarang tak ada masalah lah. Rugi ratus-ratus ribu tu dah bertukar menjadi untung juta-juta. Alhamdulillah.